Kau travel pergi makan je kan balik? Ya. Sumpah. Makanan AirAsia dah ada level sekarang. Salam semua, disebabkan now everyone can fly, aku rasa semua orang pernah naik AirAsia dan pernah makan makanan AirAsia. Kali ni aku nak cerita dengan korang macam mana aku boleh terpengaruh dengan satu podcast ni, iaitu Apa Cerita, yang mana kedua-dua hostnya diberi peluang untuk makan char kway teow baru keluaran AirAsia. Kau tengok respon diorang. Betul tu? It's so good. Sedap. No wonder. So disebabkan itulah aku order Uncle Size char kway teow dekat penerbangan AirAsia. Nak tengok sedap ke tak sedap. Time nak buka pun macam feeling unboxing flagship food pula. Tengok tu udang 4 ekor, golek-golek. Dan sekarang aku nak rasa, kau tengok aku kunyah-kunyah dan muka aku terus berubah. Sedap. Ternyata char kway teow ini memang sedap. Dia tak bergumpal, ada rasa hangus kuali dan memang macam korang makan dekat hawker center. Air asam boy pun sedap juga. Korang boleh lupakanlah latte, americano, cappuccino tu semua. Apa rasa dia? Asam manis. Itulah pasal panas kehidupan. Dan satu lagi aku rasa roti cranberry cheese oyakiban. Kau travel pergi makan je kan balik? Ya. Sumpah. Makanan AirAsia dah ada level sekarang. So rating untuk makanan aku, omelette 3 bintang, char kway teow 5 bintang, nasi lemak 4 bintang, asam boy 4 bintang, roti tu 4 bintang. Banyaknya aku makan. Okay, bye.